Okey, jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Perlis 2024 kertas 2, soalan 11A. So tajuk dia adalah taburan kebangkalian. Okey, so ini beritahu kami ini adalah tembikai lah. So dengan min ini piawai ini. So dia beri bahawa 2.28%. Tembikai itu mempunyai berat kurang daripada 1.5 kg. Okey. So sini kami buatkan info dulu. So P X smaller than 1.5 equal to 2.28% adalah 0.0228. Okay. Lagi satu 25.23% buah itu mempunyai berat lebih pada 3.5 kg. So P X more than 3.5 equal to 0.2523. Okay. So sini kamu buat secara asing lah. So P Z 1.5 minus mean per standard deviation equal to 0.0228. So P Z bigger 3.5 minus mean per standard deviation equal to 0.2523. Okay. So sini kamu boleh pergi cek jadual. So P Z lebih kecil pada negatif 2 negatif 2 sebab dia tanda lebih kecil. So sama dengan nilai ini. So masuk 1.5 minus mean per standard deviation equal to negatif 2. Okey, untuk ni pula kamu cek jadual, cek Z-score yang sepadan, kamu akan dapat dia adalah 0.667. Okey. So masuk 3.5 minus mean per standard deviation equal to 0.667. Okay, so sini saya akan jadikan standard deviation lah. Standard deviation equal to mean minus 1.5 divided by 2, 1. So this one is standard deviation equal to 3.5 minus mean per 0.667. So 2. So saya mau buat di mana? So 1 equal to 2. So mean minus 15 per 2 equal to 3.5 minus mean per 0.667. So 0.667 mean tolak 1.0005 sama dengan 7 tolak 2 mean. So 2.667 mean equal to 8.0005. So mean sini saya ambil saya ambil 3 tempat perpuluhan lah. So mean sama 3. Okay. So bermaksud standard deviation sama dengan 3 tolak 1.5 per 2 equal to 0.75.